Hai guys, hari ini Yes nak pergi ke kampung juara. Nak pergi kampung juara ni kena naik kereta 4-wheel tau. Yes naik kereta Pak Long ya. Orang panggil dia YB. Kalau korang nak pergi juara, kontak lah nombor tu. Okey, ini pula sekolah Yes. Sekolah Firas ni campur tau dengan sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, yang ni pula kedai duty free. Okey, kita sudah start mendaki. Yang ni pula ayah Yes. Jom kita layan keindahan hutan Tioman. Cantik kan hutan Tioman? Kalau anda nak tahu, hutan Tioman masih terjaga dan cantik. What? Sebenarnya Yes takut. Gegar-gegar gayat. Cantik kan pemandangan tu? Okey, kita dah sampai kampung juara. Kat sini pun banyak dessert tau. Untuk sampai ke kampung juara, anda juga boleh menaiki feri atau bot. Macam Yes naik kereta 4-wheel Pak Long. Yang ni pula sekolah kebangsaan juara. Kat Tioman ni ada 3 buah sekolah. Kampung Tekek, Kampung Muket dan Kampung Juara. Okey, kita nak dekat sampai dah. Cantik kan? Kalau korang nak tahu, pantai Kampung Juara salah satu pantai tercantik di Pulau Tioman. Ya, angkat tu. Balik. Thank you Uncle Fadil. Jom ikut Yes. Kena jalan kaki sikit. Jangan. Cantik kan bilik-bilik ni? Nama tempat ni The Barat Tioman Beach Resort. Ada kedai-kedai yang menjual makanan juga tau. Okey, kita dah sampai. Jom kita tengok orang main surfing. Kita layan view dulu. Wah, hebat kan? Wow, menakutkan.
Kali ni peserta ada yang daripada Indonesia, Malaysia dan banyak lagi lah. Best kan tengok? Okey, sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.